Ramai yang nak mula simpan emas tapi risau tentang cara untuk nak jual semula emas bila perlukan duit. Selalu kita dengar cerita bila orang beli emas nak jual semula ni, ada yang kena potong harga, ada yang kena tolak upah, kadang kena cari kedai yang sanggup nak beli emas tersebut. Bila banyak dengar pengalaman-pengalaman macam ni, terus ramai yang rasa simpan emas ni tak berbaloi. Tapi bila kita simpan emas dengan public gold ni sebenarnya sangat mudah. Public gold ada sistem buyback. Maksudnya bila kita perlukan tunai, boleh terus jual balik emas kita ni semula kepada public gold. Kalau kita ada gold bar ataupun dinar ni, boleh saja bawa ke mana-mana cawangan public gold seluruh Malaysia. Public gold akan beli semula mengikut harga buyback semasa. Mana kita boleh cek terus harga ni di apps ataupun di website. Kalau kita ada emas dekat dalam akaun Emasgap lagi senang. Kita boleh buat jualan buyback secara online melalui apps Public Gold. Public Gold merupakan syarikat emas yang terbesar di Malaysia yang dah beroperasi lebih 15 tahun. Public Gold ada kemampuan kewangan untuk beli emas dengan jumlah yang sangat besar. Jadi tak perlu risau kalau kita perlu jual semula walaupun dalam kuantiti yang banyak. Okey, bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, tanpa perlu risau tentang proses jualan semula, boleh tinggalkan maklumat. Nanti saya akan bantu tuan-puan untuk mulakan simpanan emas dan guide step by step bagaimana untuk bermula.